Akak tak tahu ini dia kata kepala jin ni yang Kak bawa ni. Tapi dah pesan kat budak belakang tu. Kau, selagi kita duduk dalam kereta tak sampai tempat tujuan, kau jangan buka cerita yang tadi akak tak ingat ke akak kena. Jangan buka cerita tu. Buka cerita lain. Sebab apa jangan buka balik? Kalau kita buka cerita tu, nanti kita takut ingatan dia pusing balik kat benda tu. Okey, kami ingat kejadian tu habis kat situ je. Ui, ada lagi. Kita ingat, okey dah habis dah, member ni kena. Dah selamat dah sampai rumah. Oh, dah sampai rumah pukul 1 pagi. Ingat, dah badan dah penat ni, sedaplah tidur ni. Kucing gaduh Wan. Kucing akak dengan kucing jiran tu bergaduh. Bergaduh macam perang besar kat luar tu pukul 1 pagi. Lepas setengah jam balik rumah ni. Besok tu kucing akak 2 ekor mati, kucing masuk 3 ekor mati. Dia duduk kat Rawang, Bandar Tasik Puteri. 5 ekor kucing kami mati malam tu. Tu dia lah. Waktu yang sama, dia sampai rumah pukul 2 pagi, akak 1 pagi. Dia balik Rawang. Kucing dia 3 ekor, kucing akak 2 ekor mati. Apa yang dia berperang ke apa tak tahu. Jadi, perasaan ni jadi tak menentu. Satu, lepas Maswa dah kena macam tu. The second is kucing kami mati 5 ekor. Jadi kami bertanya-tanya. Jadi story tu kita buat dulu tentang Puteri Kepala 7 tu. Lepas tu baru dah buat tu, baru tanya satu ustaz tu. Ustaz, saya nak tanyalah, saya balik pada ni, kuari ni macam ni hantar gambar. Ustaz kata, patutlah Kak. Akak tak tahu ini dia kata kepala jin ni yang Kak bawa ni. Oh, kepala jin. Habis tu macam mana Ustaz? Delete gambar dalam telefon. Selagi gambar tu ada dalam telefon, selagi itulah akan follow akak gimana. Dan dia akan kacau bilau kan ni. Tak kisahlah akaknya keluarga ke, akak punya binatang kesayangan ke. Sebab itulah gambar tu dah tak ada. Dalam telefon tak ada. Kalau nak tunjuk sekarang pun tak berani. Pasal kita dah alami benda tu. Akak ada delete tu ya. Delete dalam telefon, delete. Tapi dalam majalah keluarlah benda tu. Dalam Mastika, gambar tu keluar. Itu siapa yang pegang Mastika tu kita tak tahulah apa ni kan. Tapi dalam telefon kita sendiri, pasal ustaz kata macam kita bawa dia. Bahaya kau orang ada buku Mastika. Orang ingat bila orang baca Mastika tu, orang kata, alamak cerita ni seram lah apa. Dia tak tahu di sebalik nak menghasilkan cerita tu, itulah yang penulis kena hadapi.